Saya reka untuk lain company-company. Banyak macam Lucis Nadine, Omega, Tissot, Titoni, Oris, macam Rado, Hublot, Tech Heuer. Banyak saya design. Design dan buat. Satu bulan 300,000 biji. Saya buat daripada A sampai Z. Kita buat daripada zero sampai jadi jam. So, dulu memang susah. Bila kita jual jam, minta maaf lah, orang kita tak percaya saya buat jam. Tak percaya. Hanya jiran-jiran ke kawan percaya. Kita tak percaya. Saya jual tepi jalan ke, pasar malam ke, ada orang kata, boleh jual ke? Tujuh jual murah, RM300. Boleh jual jam ni. Saya kata, apa tak boleh pula? Orang beli. Saya kata, ini 300. Bukan 300,000. 300. Alhamdulillah. Hari-hari ada orang beli 2, 3. Orang yang minat. Ada orang minat. Dia jam ni lain tak ada. Tengok kategori lah. Ada B40, nak beli macam T20. Tak boleh lah. Dia ada peminat dia. Ada follower dia, ada kolektor dia. Saya buat jam, saya ingat lah dah berjuta lah jam. Saya reka untuk lain company-company. Macam Rado, Hublot, Tech Heuer. Banyak saya design. Design dan buat. Saya buat satu bulan 300,000 biji. Semua Swiss. Kita buat banyak macam Lucis Nadine, Omega, Tissot, Titoni, Oris, IWC, Tech Heuer, Patek Philippe, Armani, Fossil. Banyak jenis. Bukan pasang, buat. Saya buat daripada A sampai Z. Kita buat daripada zero sampai jadi jam. Okey, saya punya jam ni kebanyakan lah semua ada Malaysian Heritage. Satu contoh macam jam Strata. Ada 14 lain. Itu maksud 14 negeri dalam Malaysia. Lagi satu jam tu ada Moonface. Moonface tu specialnya. Saya sendiri adjust lah. Olah sikit. Kalau siang matahari keluar. Tengah hari ada matahari keluar. Petang, zuhur, asar matahari akan tenggelam. So, very unique. Kita buat jam ni bukan pakai buat. Ada dia punya story dia belakang dia. Setiap jam bila customer beli ada dia punya history dia. Macam jam yang baru ni yang Legacy. Legacy special. Dia ada wow bulan. Tak ada dalam dunia ni satu jam ada wow bulan dalam jam. Tak ada punya. Saya punya je. Tak ada dalam dunia satu jam tu boleh nampak corak batik. Saya punya ada corak batik. So dia melambangkan Malaysia punya warisan. Bukan kita suka-suka buat. Sebelum kita buat kita study. Saya study dengan anak saya. Anak saya lah industrial design. Apa yang dia design kita fikir apa kita nak buat. So yang pertama dalam dunia ada wow bulan, ada batik. So jam yang baru ni kita buat jam nama dia batik. So jam ni ada kilang batik. Bukan kita suka-suka buat lah. Kita pergi kilang tu dia design untuk kita yang batik tu. So dalam jam tu ada batik, ada wow bulan sekali. Very unique. Kita sebagai rakyat Malaysia kita kena bangga. Kita cakap tak guna. Kena bangga, kena hasilkan kita punya craftsmanship dalam sesuatu macam jam, rantai ke, Malaysian culture. Memang kita punya vision, kita akan buka satu Institute of Holology. Dalam Malaysia belum ada. Pasal you kena tahulah, saya kerja dengan Swiss ni company. Dia tak ajar habis. Hanya orang kita akan ajar orang kita sampai habis. Orang lain ilmu dia tak kasi habis. So kita akan buka satu institute. Mungkin kita akan hantar ke overseas atau dia datang sini training dan kita akan buat sendiri punya movement. So bila sendiri punya movement, kita boleh jual jam tu lebih 100,000. In-house movement. Kita ada buat jam untuk istana juga. Masa tu Sultan Pahang ditabarkan untuk Yang di-Pertuan Agong. So kita pun ada kasih Tun Dr. Mahathir jam untuk 100 tahun yang birthday. Ini bukan pertama kali ya. Dr. Mahathir beli dengan saya dah 2-3 kali dah. Dia minat jam. Lepas tu TYT Sarawak pun ada beli dengan kita. Ada menteri beli ya. Artis-artis pun ada. Praru Rizwan, Sana Samad, Alif Aziz, macam Ashraf Khalid, Datuk K. Ada banyak orang VVIP beli. Diorang ni semua watch collector. Hari-hari watch collector datang. Dia nak unik lain pada yang lain. Idola Idola ni saya punya boss. Dia orang Switzerland. Saya kerja dengan dia 20 tahun. Brand dia Ulysses Nadine. Kalau tuan-tuan pun tahu Ulysses Nadine, tuan tahulah. Dia nama dia. Cuma harga RM100,000. Dia buat jam tu daripada kosong sampai satu dunia dah terkenal. So kalau nak order pun jam tu kena booking. Special order. Pasal jam Ulysses Nadine ni saya kenal dia punya designer. Ball semua saya kenal. Dia lebih mahal pada Rolex. Rolex ni kalau you tengok Rolex betul-betul daripada dulu sampai sekarang sama Rak Marine itu je. Oyster Perpetual lah. Design semua sama. Tapi Rolex dia punya history. Lagi satu Rolex dia 100% buat dekat Switzerland. Dia punya besi, material dia lain. Movement dia pun lain. Semua lain. Semua dia buat sendiri. Macam jam saya pada Rolex, jam saya banyak warisan, culture, historical. Kalau katakan you beli jam saya RM5,000 sekarang. Lagi 10 tahun
Saya ingat 30,000. Pasal saya beli jam ada diamond. Pasal orang semua tahu Rolex. Pasal kita tengok jalan raya, kita tengok TV, advertisement orang main golf, main tenis, Rolex. Dalam kepala ni ingat Rolex je. Lain tak ada. Kalau you pergi beli obat gigi Daki you akan cakap apa Daki. Orang tu tak kenal. Kasih Colgate, itu dalam kepala otak. Dia ada 2 jenis jam ni lah. Ada quartz, ada automatic winding. So kalau you pakai quartz ni memang cantik lah. Memang accurate. Tapi untuk luxury, orang tak pakai quartz. Orang pakai mechanical. So kalau kita beli jam yang jenama lah. Kita kena baca story dia, latar belakang dia, siapa founder dia, siapa design dia, dia punya reka bentuk semua. Dekat mana factory yang dia buat. Kita kena confident apa engine dia pakai. Ini semua mendatangkan keistimewaan pada jam tu.